Jadi untuk sesi interview ni kita ada 4 soalan. 2 soalan kepada guru dan 2 soalan kepada parent lah. Okey, pada Puan Syikir lah. Jadi untuk soalan pertama, untuk Cikgu Alisa, bagi cikgu, apakah permasalahan dan cabaran utama dalam membina struktur pengajaran ataupun rancangan pengajaran harian RPH kepada murid-murid yang berkeperluan khas ni lah. Okey. Sebagai seorang yang mengajar murid-murid yang berkeperluan khas, murid-murid yang saya pengajaran tinggi ataupun berkeperluan khas, tapi kita lebih terprinsipkan kepada murid yang berkeperluan khas kan. Jadi sebagai seorang guru, cabaran utama dalam menjadikan RPH ni adalah memastikan pengajaran fokus dan perhatian murid pada pengajaran. Jadi biasanya murid-murid yang berkeperluan khas ni mereka mudah terganggu dengan pembelajaran scaling dan sukar untuk memahami tumpuan dalam tempoh yang lama. Jadi macam ada contoh lah, sehari kita akan ada satu sampai dalam satu jam. Jadi mereka mudah terganggu macam-macam rakan-rakan mereka. Jadi benda tu saya kena cari solution untuk supaya mereka fokus dengan apa yang saya nak ajarkan pada hari itu. Jadi saya pun merancang beberapa aktiviti yang pelbagai yang menarik dan saya juga ataupun kita bermain permainan yang khas tapi yang perlu saya juga saya minta ajar pada hari itu. Jadi ada juga bagi tahap pemahaman ada 3 laku yang beza. So ada murid yang cepat jadi contoh macam murid-murid yang berkeperluan khas ni mereka tak sama walaupun diorang mereka bukan masalah tapi cara mereka tu beza. Setengah murid yang berkeperluan khas ni mereka dapat menipu dengan cara bermain ataupun dengan tapi ada mereka tak dapat juga adalah bagi mengurus masa pengajaran sebab saya perlu perhatian pada kumpulan akademik dan juga perhatian kepada emosi. Jadi saya perlu saya perlu bagi perhatian saya perlu mengawal emosi mereka. Saya juga perhatian pada kumpulan akademik mereka. Sebenarnya secara memerlukan perancangan yang teliti sebagai organisasi pembelajaran sampai pada murid dia ada. Okey, terima kasih Cikgu Lisa. By the way, Cikgu Lisa sebenarnya mengajar kat mana Cikgu? Boleh tahu tak? Oh, Tadika dekat anda kerajaan kah? Atau apa? Okey. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya, saya pas dengan teammates yang lain lah. Bella kan? Okey, Bella boleh teruskan. Boleh. Okay. Bagaimanakah cikgu mengatasi permasalahan tersebut dan apakah struktur pengajaran yang cikgu perlukan bagi
Untuk mengatasi cabaran tersebut, saya akan melakukan pengajaran kepada beberapa yang mudah difahami. Jadi saya menggunakan bahan bantu mengajar yang saya sediakan sendiri ataupun seperti yang berwarna-warni, kelipasan ataupun kita panggil flashcard, video, berkaitan yang berkaitan dengan pendidikan dan aktiviti-aktiviti yang fun yang menarik minat murid yang belajar pada hari. Jadi saya juga akan fikir macam mana cara untuk saya ringkaskan dengan jelas dan mengulang arahan berkali-kali dari segi struktur pengajaran pula saya untuk mendapatkan perhatian. Jadi dekat kelas saya pun saya menyediakan banyak aktiviti-aktiviti yang menarik dekat seperti biasa kita bagi kita saya buat benda supaya dapat menarik perhatian. Saya rasa isi pembelajaran yang disampaikan secara berkaitan dengan menggunakan contoh yang terkait dengan kehidupan seharian mereka. Jadi contoh-contoh tu mereka akan berasa bosan. Kepada akhir pelajaran, saya dapat membuat rumusan dengan penilaian ringkas untuk memastikan apa yang saya akan jadi selain daripada itu juga gula-gula ataupun wafer dapat rasa macam nak jawab lagi dengan apa yang saya tanya kepada pelajaran dapat disadarkan kepada pesan yang dapat membantu potensi bagi mencapai murid dapat mencapai potensi mereka secara waktu. Okey, terima kasih Cikgu Alisa atas perkongsian daripada Cikgu Alisa tadilah. Cuma kita sekarang ini untuk maklumatlah semua, sebenarnya tujuan kita adakan interview ni adalah kita untuk mencari masalah utama yang cikgu hadapi lah. Jadi daripada masalah tadi, kita akan create satu satu inovasi lah. Kalau dalam pembelajaran kita ada inovasi pembelajaran kan. Jadi kita akan buat dalam bentuk digital ataupun apa-apa sajalah. Dalam bentuk fizikal boleh juga. Kalau kita lihat balik dalam instruction yang dibagi oleh lecturer, memang dia nak kita buat sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak tadilah untuk maklumat semualah. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan ibu bapa lah. Mungkin boleh diteruskan dengan Encik Muhammad Azli lah. Okey, boleh teruskan. Terima kasih Rahimi. Assalamualaikum Encik Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelaskan soalan? Jelas. Atau cabaran utama yang menghadapi kesetaraan itu banyak, tapi ada salah satunya dia perhatian. Arahan dia boleh dapat itu yang buatkan saya susah lah untuk yang pertama ni. Lepas tu
Ada satu benda je yang akan kita rasa macam benda tu terganggu orang lain, anak-anak orang lain dia boleh tengok dari segi macam-macam benda, macam-macam keadaan, macam-macam cara. Tapi anak saya dia nak satu benda dan dia akan pegang pada satu benda. So saya jadi macam susah. Nak jaga cara bermain, bergaul, akan jadi satu masalah. Bila kita cakap sikit sesuai dengan dia akan rasa macam cepat marah, dia akan rasa macam membunuh. Macam tu. Lepas tu dia jadi macam dia boleh terima, dia akan jadi macam sedih. Dia cepat sedih, dia cepat buruk, dia rasa yang saya macam boleh terima mata. Untuk yang pula untuk saya lihat terakhir saya okey, untuk harapan saya supaya cikgu dapat anak saya yang special kan, so saya harap dia boleh seperti saya ini boleh belajar macam mana orang lain dapat belajar, dia dapat faham. Okey, kadang-kadang anak saya ni banyak so dia akan jadi macam ada gangguan kadang-kadang akan ataupun benar tak ada rasa macam sesuatu benda tu yang akan dia akan berguna. Lepas tu saya harap kawan-kawan kita tak adalah benda ni kata sekarang tu banyak sekolah yang dia tetap dia boleh bagi benda tu semua sama rata walaupun saya tak benda tu mustahil lah untuk anak seperti saya macam tu. Terima kasih atas penjelasan mungkin dalam sesi kita berikut ini mungkin bersama saya untuk bisa Okey, yang lain Lachmi ataupun Uzai ada apa-apa nak tanya? Okeylah. Jadi rasanya tak ada lagi kan soalan kan. Cuma kita harap apa yang dikongsikan oleh Cikgu Alisa dengan Puan Shikin tadi kita dapat take note lah. Jadi untuk kita dah tahu masalah kanak-kanak yang Puan Shikin bagi tahu tadi lah. Jadi kita akan bincang dalam kumpulan kita nanti apa yang kita nak buat lah, atau sesuatu yang kita dapat create untuk bantu Cikgu Alisa sendirilah. Okay, ya. Saya rasa kalau tak ada apa-apa itu sajalah daripada kita kan. Okey. Rasanya terima kasihlah kepada semualah ahli kumpulan yang dapat join. Walaupun bukan semua yang dapat join, kita sebenarnya ada ramai lagi ahli kumpulan kita. Mungkin mereka ada kekangan dari segi masa lah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada semua, kepada Cikgu Alisa, kepada Puan Shikin. Dan saya harap
kita teruskan lagi lah kerjasama dengan Cikgu Alisa dengan Puan Syikin ni lah. Okay, itu sajalah daripada saya. Terima kasih Rahmin, terima kasih Puan Syikin dan Puan Alisa. Okay, terima kasih Puan Syikin, Cikgu Alisa. Okay lah, bye.